Dia nak bergurau senda dengan kau. Bangunan atas kosong. Saja tu dia nak kacau kau. Dia betapa naik atas tu tempat aku. Tak mahu tu. Mana? Tempat aku duduk tu. Pergi je lah. Aku tak kisah asalkan ada tempat yang... Mana kau duduk mana terong? Teruk ke? Berapa kilometer? Jauh tu. Jauh tak jauh. Bukan highway lah. Kau duduk apa? Rumah kedai ke? Buat kedai. Rumah kedai kat dia. Ya aku tanya tadi. Weh, friend. Malam tadi ada kacau lagi tak? Seorang-seorang tak ada. Ramai-ramai ada. Friend. Weh, itu Datuk ada kacau lagi tak malam tadi? Kau tanya dia tak ada kacau. Ada kacau lagi pintu ketuk lagi ada kacau tak? Kita pergi rumah berhantu. Malam tadi ada kan? Yang dikatakan dikacau, Kau tahu. diganggu. Apa penyamar apa ni? Mau tengok tu Datuk tak? Aku panggil orang pergi check sekejap. Datuk ngam tak ngam. Tak tahu dah dia macam dia seorang saya ni kat sini atau lagi aku jadi dia paling dia takut saya. Itu pasal tiba-tiba macam gila je aku tengok. Baru satu kali kena kacau. Macam takut kan? Macam takut sangat. Siapa? Itu budak kena kacau malam kat rumah tu. Jom. Best lah tengok, jom. Demam tu ke? Tak tahu lah. Kau boleh tengok dulu macam sakit. Boleh. Aku bawa je. Friend. Kejap aku duit balik ni. Itu kau tengok atas. Itu kau tutup pintu, kau tutup lampu dulu. Biasanya kau tutup lampu dia baru ada kacau. Yelah dia cakap tu kau ketuk pintu tak cakap dengan aku. Tahu tak apa aku hantar ini pakar jumpa tu Datuk. Tunggu kejap. Dah jom, jalan. Aku ambil baju aku tu tak. Masuk highway ni lah. Tapi kalau cantik ni kan. Yang cantik ni macam lewat. Dia biasanya kacau aku pukul lebih. Ramah cantik tu. 12 lebih dah. Tapi memang betul kan. Dia ketuk betul hilang. Cantik tu. Tu lah memang kita orang suka tu. Nak tengok apa yang mengetuk tu. Itu degil tu. Hantu tu degil tu. Masalah tu sebab menyakat. Kawan. Itu dia dah siap belum? Biasa masuk tu berjam tu. Ya. Ke kejap je? Paling lama setengah jam tu. Mak dia hutan sini je. Ke Along nak pergi situ Long? Tempat ni dulu, kubur. Ni awak, saya pergi seorang boleh awak. Yang kata buat explore tiap-tiap hari tu ni. Yalah, awak pergilah. Nak pergi ke tak? Awak tanya saya. Dia tadi Kan? Eleh kakak kan dia tu. Pergi Long. Nak ke tidak? Saya bagi kamera ni. Apa saya punya handphone ada lah. Yelah saya tengah live ni. Tak apa, pulang lah. Pergilah cepat. Kejap. Dekat tasik gambar ni. Betul tak saya buat live. Nah, Saya handphone ada. Tak terang handphone awak. terang lah. Saya pakai phone lah. Ya Allah, orang kata tak terang. Penakut Tu, saya tukar kata saya pokok. buat live. Kau pokok lah ada satu. Cakap dia Fah jangan bengis. Ngada engkau Fah pokok ni.
Tua pokok ni guys. Ratus tahun pokok ni. Cari apa? Entiti. Mungkin ratus tahun pokok ni guys. Tak apa, kita pergi, ada kubur lama kat sini ya. Kan saya berada di kawasan Tasik Raban guys. Air hutan. Yeah. Air hutan. Ingat ambil hasil hutan. Ambil hasil hutan. Tak adanya ambil hasil hutan apa buatlah. Mengungkai apa benda yang ada kat sini. Okay, ni Tasik ya, Tasik Raban. Dan saya berada di lokasi Tasik Raban. Hati-hati, alright. Kan tengah cari kalau ada kubur kat sini ya guys. Kat sini memang pot orang mancing lah. Mana kubur dia? Keladi. Yelah keladi kak. Keladi ya. Seram lah, ya kak, seram. Mana kubur yang dikatakan bayan ya.
Agak semak Tak ada, cari kubur lama kat sini, dekat Tasik Haban. Ni Tasik ni banyak makan orang ya guys. Yelah. Okay guys, kita lepas ni akan pergi dekat kawasan Terung rumah pekerja dia katakan ada gangguan kat sana. Jadi kita orang mengungkai apa yang ada kat situ, keberadaan dia, apa yang ada kat kawasan tu. Kita akan sambung live lepas ni ambil sini pun dah ambil masa yang lama ke guys. Tasik Haban ke? Betul tu Bobby Fan, betul. Dan saya cuba misi mencari kubur lama guys. Tapi semak kan. Tak apa nampak. Rumput tinggi orang guys. Kampung milik saya angkat. Oh, ya ke Bobby? Di kampung Batu Ring. Oh, tak jauh lah. Tadi misi untuk malam ni tak tercapai mana kubur dia. Sebab orang yang tunjuk saya tu tiba-tiba ada urusan. Jadi tak dapatlah lokasi tepat dia. Seberang tu je. Sebab semak sebab apa memang tak nampak. Sebab tadi pun dah nak masuk Tasik tadi. Okay guys, nanti kita akan sambung ke udara dalam setengah jam lagi guys. Sebab kita nak pergi satu tempat, rumah. Ada rumah sewa gangguan, kita akan mengungkai apa benda yang ada kat situ. Okay, sambung setengah jam lagi guys. Naik, yelah naik pun naik lah. Morning, tata, Assalamualaikum. Sambung.